So guys, konten apa Fae mau buat hari ini adalah konten prank. Tutup pintu kereta kan. Dia tak mahu dia lagi tegur lelok. Aku pun tak pernah mahu dia macam tu. Sebab tangan dia terkapit lagi sekali dekat pintu kereta tu. Ni. Kapit pula. Kan nampak air ni. Takkan dia balik nak. Mesti nak silap ya. Kalau lepas ada bangsa tu berani. Dia berani tubik. Dekat tempat ayah ni. Hello guys, welcome back to my channel. Aku orang Sabah memang sakit mau dilawan. Tundukku saya Sabah putih bikin saya tertawan. Dari Tawau ke Sempurna lalu ke Sandakan. Orang-orang Sabah cantik-cantik dan menawan. Mana kini. Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Fae. So guys, konten apa Fae mau buat hari ini adalah konten prank. Hang lah ni, marah dia semalam. Kenapa marah dia? Tutup pintu kereta kan. Dia tak mahu dia lagi tegur lelok. Aku pun tak pernah mahu dia macam tu. Pasal dia lah. Pada Dia mahu dia macam tu. orang gong-gong aku tak kepala kong kena kepala aku. Apa tak masuk? Semalam ada kita. Fae ada marah dengan Api. Bukan nama Api marah pun, tapi tinggi suara sikit je lagi tu. Tegur. Dia tegur. Jadi Fae ni sing cepat terasa. Mungkin Fae dalam masa yang sama Fae rasa bersalah juga. Fae kalau Fae tahu itu salah Fae, jadi Fae nangis lah gitu. Jadi Ya, laki dia macam ni lah. Kalau bak kereta ke, dia pantang sikit. Kalau perempuan pintu, perempuan ke, Fae tak sengaja. Hafi pun dia bukan nak marah sangat pun. Fae Dia kejut time tu. Fae pada Hafi dia baik mood semalam ni. Sebab tangan dia terkapit lagi sekali dekat pintu kereta tu je sikit. Mana dah? Tangan jari. Ni. Kapit pula. Jari sebelah lagi sekali nampak. Pecah darah kat dalam tu. So dia baik mood sikit. lepas tu Fae ada merajuk lah sikit semalam marah. Jadi Lukman ada pesan Fae jangan balik naik Grab pula ya apa ya. Jadi cakap begitu. Dia ada pesan semalam sebelum Fae balik. So Fae sudah bersepakat dengan Hafiz dengan Una. Fae mau prank Lukman. By the way, sekarang kami berada di Pulau Pinang guys. So Fae mau prank. Fae balik cyber. Fae cakap Fae naik Grab. So kita mau tengok lah. Kalau kau mau tahu, Lukman tak berhenti call dari tadi. Mau tengok lah miss call. Lukman tak berhenti call. Buat dia risau lah kan. Sebab Fae pun kurang sehat. Lepas tu saya pun ada tengok. saya memainkan peranan. Saya kata, weh Fae mana ada chat hang dah? Awak tak ada. Kata tak ada ni, dia tak cakap apa-apa kat hang. Lepas tu tanya, baju-baju kita mana ada ni? Kejap aku call. Sekali barang tak ada ni, nak call Hafiz. Hafiz ada dengan dia. Aku baru terjaga. Dia kata, jap, weh tak angkat. Weh aduh merajuk lagi ke? Lepas tu dia tanya saya, balas chat dah. Dia kata dia takkan bawa diri sampai macam ni. Dia kata hang dapat chat dia dah. Dia kata kau tak angkat. Dia kata hang siap lagi aku dengan Hafiz pergi ambil hang. Gitulah. Dia call Una, dia call kau nak. Dia tak ada call, dia chat je. Dia pun ada chat Fae. Panjang cakap dia. Memang risau lah dia chat dari atas ni. Ni Fae. Banyak chat Lukman risau juga lah. Lukman risau. So nanti Saya takut dia dah tahu dah. Itulah. Nanti kita akan tinggalkan Fae dekat tepi jalan. Buat betul-betul. Diorang akan tinggal Fae di mana-mana. Dapat diorang mau ambil Lukman. Lepas tu nanti Una acak-acak gaduh gak dengan Api. Una ni gini-gini. Kita tengoklah reaction Lukman nanti macam mana. Okay, tapi nanti kami akan set up dulu kamera letak mana. So kita tunggu. Okay, let's go. Okay, so saya dah tekan record. Sagi kita bala-bala lah bersama Hafiz Hakim dengan Lukman sagi ni. Tak pasal-pasal kena drama pula kali ni. Yelah, ada punya konten. Ada saya ni. So, kami dah tinggal Fae dekat Quiz Bay. So, kami akan bawa Lukman meronda-ronda sampai gaduh-gaduh lah sagi lah. So, saya tak pastilah benda ni nampak muka dia gedok. So, sagi apa? Dengan sorok je lah hampa nah.
Keberia. Pak Dok. Aku bengong. Dah telefon hari. Tak dapat tak ada. Apa pasal? Aku marah malam. Padahal je kita. Kamu dah buang yang mana ya? Ada kata apa semua. Ada tak boleh mana. Buang biasa. Oh, lagi pula. Makan nak? Ya. Makan nak ni? Makan dah. Oh, betul. Dah, aku tubik tu, aku tubik dengan darah aku pagi aku tubik. Lepas tu klik, oh malam aku biasa semua. Aku Kau tadi bau jaga? Ha? Mana kata bau jaga tadi? Aku balik aku tidur. Pak tubik pula. Tubik tu Pak pula tu. Aku time mula ya on the way apa? Musim anak darah. Pasal pasti ni. Moyak berapa kali on the way moyak. Kan aku kata dia Hafiz on the way. Kata Hafiz on the way. Tapi sudah Hafiz on the way. Kira Hafiz on the way kipak ya. Hafiz on the way sini. Kalau dia mandi. Balik. dah mandi pun. Mandi lah ada lah mandinya. Aku basuh badai. Mandi kubak ni. Apa mandi dia lempo. Mandi buat betul. Engkau ni. Tak ada betul. Kita tengok ni je lah. Paling cepat pun Light. Kan nampak air ni. Takkan dia balik nak. Mesti naik flight kalau naik bas ada bas ni. Gerak. Dia balik naik gerak dari lepas aku kau ada tak sini. Mana ada gerak sampai ke KL? Jauh, naik atas. Naik bukok dah. Bukok. Ada pula tidak payah naik atas. Apa tu dia kejap dari dia? Dia duduk mana? Dia kereta Pak Pria ya. Dia duduk mana rumah tu kita ada sebagai dekat. Bukan masalah aku tegur biasa mana. Mana tu? Kalau cakapnya tu aku pun aku sedap. Banyak lah. Alah, betul. Kok kena kepala aku. Aku itu mana? Tak payahlah macam. Jangan ada problem dengan aku je. Jangan nampak Cuba nak nampak dia. Syuk aku tak mulu. Ya, syuk apa dia tak ada. Tak sedap. Aku tak buat kabar tak tahu lokasi di mana. Ni kita. Kalau tak ada dia dalam konten dia lagi orang tanya. Apa boleh? Jangan kau nampak aku juga ah. Sangat senang tu. Budak tu berani nak tubik sore. Yang tak tahu tu berapa. Tak. Dok lah masalah dia tahu dok dia naik okey. Buat lapangan molek ni tunjuk perangai sini. Dia tak sengaja tu. Sengaja apa? Kalau dia tu boleh fikir panjang dia tak buat nyusuk orang gini. Tu lagi dia main kita. Lepas tu bukan apa kita terjawab dengan Habis Alif dia pun. Tahu nak bukan kat gini. Mana cakap apa dia? Mana cakap apa dia? Tak ada aku cakap dia ada yang nak balik negeri ke apa. Aku banyak kilo dah balik negeri. Tahu nak balik negeri moyak kan tu? Oh dia cakap dalam semalam dia kata nak balik negeri. Ya mana yang balik. Pakai kat Yugo lah. Sebab cara kecek tu lah. Dia balik negeri sekarang. Cuma ada undang pun dia juga. Negeri lah boleh dia kan. Rasa tak akhir balik sebab saya nak balik. Kerja. Tak dapat. Kita fikir logik pula. Aku bela dah. Dia berani tubik pak. Bukan tempat ayah ni. Dia sampai tahap-tahap dia memang kita lah. Duk tapi Duk lah mau tu kenapa Duk kata Dia tu manja ni. Logo apa lagi kau. Padahal dia minta maaf kau kecek dia mana. Baik aja kau. Pena ni mak bukan duduk situ. Bukan duduk apa ni cyber. Tengok aku nak cek budak tu nak ugut takut pula aku. Bila mu ugut kalau tak ugut. Mu tak payah mu duduk mana boleh. Aku sikit cek mu tak apa biar. Ni ada ni kan kita cakap gitu. Kenapa? Apa tak fikir dulu ni? Aku
Aku jaga-jaga tu. Tak ada apa. Baik-baik kan. Aku tanya kaunter depan tu pun kaunter depan tak puas hati. Ni pula. CCTV dia buat gapo kau? Itu yang tak ada tu. Tengok dia keluar je lah aku cek CCTV pun. Tengok dia buat apa. Bukan kena jelek. Tak ingat. Mesti apa pun jadi kau tahu. Dia perempuan ni kalau mengajuk tahu mana kalau dia ada masalah. Dia kecari. Mana perempuan nak sambung maksudnya? Orang memang tak sama tapi panggil perempuan tak sama macam lelaki. Lelaki kalau dia mengajuk dia bagi dia tak ada tu. Notification tak dapat tu. Orang apa kita boleh jangan kau jawab Ini dia tengok pasal lampu kan? Betul dekat dia tu. Call dah tak angkat. Aku call banyak. Moyak gitu aku. Moyak faedah kau tu. Aku call lah aku tahu dah. Wait. Kau lain. Calling kau ring. Kalau calling dia kau lain. Jadi kau biasa. Aku nak marah dia pun. Semalam kau ni dah mahu dia dah. Tak ada masa aku nak marah dia. Salah cara jawab ni banyak-banyak kita dah. Ya, kita fikir, tak ada fikir. Kita fikir hati. Kita di kursi dia. Bawah tu terasa. Dah, terasa fikir lah. Okey dia, okey. Kalau aku itu memang aku balik ya. Dah, Pak okey. Dah, kalau nak klik pun at least bagi tahu di depan dalam ni ke apa. You ke tak si, you ke Pak, you ke apa panggil? You ke tak si orang susah, orang rasa susah hati dengan dia. Padahal ni kita susah hati lah ni. Apa? Mamu banyak. Kau prank jangan tu prank. Prank tai merah mana? Ada prank tidur. Aku dah harap benda di prank juga. Hai, Fae. Kan juga aku dengar tu. Lain kali kalau nak mahu aku fikirlah dulu apa yang nak cakap tu. Tak. Cakap benda ni pun tinggi suara sikit. Tak boleh lah. Dah kau tak boleh jaga perangai tu jagalah cakap dia. Di mana nak tahu? Dia tak sengaja kan? Dia tak. Dah aku okey. Dah kepala aku duduk macam tepung kena kepala aku. Aku tak marah. Dah nama apa tak sengaja masalahnya. Kenapa nak gaduh? Aku taklah dia tepung ni macam mana. Dia nak pergi mana ni? Tak tahu. Fikir kita budak lah yang fikir kita. Kita salah air. Ajar sikit. Tak ada biar, tadi tu perempuan. Dia Semua perempuan, orang tapi tu perempuan kalau tak dia ada dapat waktu. beli dengan aku tak apalah juga. Masa ada perempuan. Habis? Lelaki dia tahu benda tu. Dia dah minta maaf. Jadi tarik pokok sudah lah, tak bercakap kau semua ni. Kalau fikir dia fikir. Kita ni nyusul dia. Balik dah. Balik je. Buat apa dah. Dia tu pun. Kenapa? Habis kita semua. Balik saya pun dah basuh. Oh, masalah kita nak cari, kita tak apa mana kita nak cari. Kalau kita bikin dia tak bikin kita ada perlu. Bagi dia buat hal kita, dia duduk sini dia nak bagi. Dia bagi pun nak kita. Dia masak, so kita Mana aku dia rasa? tak masalah, kita bukan selfie. Dia dua selfie, bikin diri sendiri lah. Kita nak bikin dia jawab kamu. Masalah kali dia. Nanti diam lah. Cakap pukul
Oh, kena. Oh. Dah. Kalau cakap banyak bukan kita bukan dia boleh jumpa dia pun. Masih tak check Check dia. Satu ke apa? Aku MNC. Oh, MNC. Angkatlah akulah terabut lah. Ini. The voicemail box for the Macam ni nak buat apa? Makan je lah kat tepi jalan. Main satu rumah ni. Malas lah nak jalan. Betul. Saya pun tak tahu kau betul ke. Buat kamu. Aku ikut tu je lah. Kau nak buat apa dah? Alih kau buat apa dah? Kau boleh spam kau je lah. Tanya itu mana kau. Kalau betul balik kan. Oh lah, habis je lah. Saya senyap. Jadi kita tahu di mana dah. Kayak dah, cek dah dia ni. Kayak apa kalau betul balik kan. Kayak dah nanti sampai mana. Okay. Hei, di mana? Kan dia 800 kali aku call. Ha? Mana? beneran. Ha? Tadi yang kata naik Grab nak balik. Lepas beli beneran pun naik kan. Orang mana kotor. Dia lagi kejar dia patut. Dok. Tapi mana orangnya? Keluar kau apa? Ha? Baca chat. Orang tanya ada mana ni? Lukman duk risau kat hang. Tak kesian kau. Lukman dia duk shoot konten hang dengan hang dekat dalam mall. Hang buat perangai macam ni. Hang kalau tak kau dah jaga hati orang. Tak elok hang jaga masuk. Kau yang daripada tadi lagi. Tak ada apa pun jadi kat hang. Aku tahu kena orang balik. Ada mana ni? Naik Grab. Ha? Naik Grab. Daripada orang ni Grab pula murid mana bengong. Aku kena mahu ngambil nanti. Oh. Aku pula dah saya patut. Ada mana ni tadi? Ada orang. Han tadi kata ada Grab, kata nak balik. Lepas tu kata ada Pandora. Anak buka hal daripada tadi lagi tak angkat. Tak ada lah. Stres ni aku cuci mata dulu ni. Duduk mana? Mak mana? Mana tanya dia? Kamu di mana juga? Kuspi. Tepi Kuspi. Tak Kispi. Ha, tu duduk mana? Tunggu kejap. Kalau otak Han dah tunggu. Aku call Han 18 kali Han tak angkat. Macam mana aku tunggu pula? Tak apa nak itu nampak macam tak tidak sedikit. Mana paling dekat yang ni lah kawasan tu. Dia nak boleh macam satu. Pak Satu kalau baru dia nampak Masalah dia kecik. Orang dia kecik dengan dia. asing-asing lah. Saya macam Tak mandi ni Pak. You umeh tak mandi ni Pak Ai weh. Lama mandi apa? Jangan Pandora pula. Oh mandi Pandora. Mandi ke dah mana? Mandi kubah. Tadi kata dia tak mandi. Kalau mandi kubah aku bagi aku tak mandi. Matematik ni balik bodoh kan. Dia balik kodok tu. Kita duduk kat mana? Duduk mana? Terang cahaya. Oh sini so dekat lagi avenue belakang. Ya, aku cari Pandora dia. Crispy dah. Dah tengok crispy dia. Mana? Mana Pandora mana? Pandora sini. Ha? Mau tadi. Mau tadi mana? Mana? Cyber? Han sampai cyber dah ke? Entah yang tadi tu. Crispy dah. Kau Kisbe? Ah, Yang keluar tak abang aku kenapa pakaian Han, baju Han top mana? di Grab. Grab ada Grab apa ada? Takkan Grab tu tunggu Han? Kawan aku sebenarnya. Kau kawan siapa Han? Kawan dengan mamu kat sini
Dah lah. Ada kawan? Ada kawan? Rahsia. Tak apa. Kau sampai dah tak kita. Tak parking kan? Ada pergi mana-mana? Aku baca tak. Aku nak jumpa Papi lah. Aku nak jumpa Papi. Ha? Tak mahu jumpa aku tak usah baliknya. Aku balik jalan kaki. Aku sedih. Dari mana? Apa tengok sangat. Malah nak kau tinggi dah mati. Mana nak Ni, lagi dia balik betul-betul lagi. ajar sekali. Dia boleh ajar lah. Ada bahas apa? Mana tu buat tanya. Malah Mak dia. tak masalah dia mau buat salah tapi dia tak marah. Kita je kena pedas. Jatuh ada juga tahap limit dia. Tak semestinya kita orang pedas berlaku. Salah. Pak mereka apa Pak pose. Hah? Ha? Bos tadi. Memang tadi. Bos kalau luar tu meh. Tu balik ke apa tu ah? Guys, sekarang Fae ada di mall. Tadi lagi Fae jalan. Fae sudah bagi tahu Una yang kami akan berjumpa di Sephora. So sekarang Fae cari Sephora dulu di mana Una. Sebab di situ ada Lukman. Lukman tadi kalang-alangnya banyak dia chat Fae. Dia cakap Fae kesian lah dekat Una. Dia risau dengan kau bilangnya. Kita datang sekali sebabnya balik sekali ya kita lah. Tengoklah Lukman risau dengan kesian. Mungkin yalah nak bagus kan begitu. Tapi Pak cari dulu di mana Sephora ni. Nanti Pak tengok ya Sephora. Oh sana-sana. Pak sempat shopping tadi sekejap. So mari kita tengok reaction Lukman Musa. Dah dia nampak. Kita cari Lukman Musa dia lah guys. Okay. Rasa best pula ditinggal sendiri ni. 2 hours later. Laku kau untuk baru mula dalam kereta. Umai apa tak mati dah. Oh, Kamu bukan je. Kalau kat lupa. Ayo, pucuk lah Man, pucuk lah Man. Jom aku pergi. Tadi apa dia cakap di buat kereta? gaduh dengan aku tak parti nak sebut. Iya ke? Dia tu biar nanti. Ya, nanti memang itu aku suruh pun. Itu prank semuanya tu. Memang Pak Isa set up. Halo, Mama marah. Kalau kereta ni memang tak ada idea. Apa? Dia fikir pasal naik grade 800 dia cek grade. Lepas tu dia cakap sebab nak cari macam tak boleh aku dah pasrah kata ni semua dan nak tengok putih lagi. Iya ke? Tapi tak nampak sangat. Dia tu senang suara. Mesti kamu in character lah. Kamu bergaduh tadi. Aku yang kira tu siapa masuk mall. Oh iya ke? Kalau tak belanja makan juga tahu ah. Ya, santai Bi. Santai Bi. Oh, kesian lah Lukman. Aku follow, dia bayar aku follow lah. Takkan kau dah tahu? Dikit pun kau dah tahu. Tak pasal suka merah belakang. Tak pasal rasa. Aku rasa dia duduk kan legam dia. Aku rasa dia duduk kan legam. Tak nampak kan?
Lumeh orang paling susah nak prank lagi kau. Kau tahu banyak dah chat aku, Pak. Kesian juga aku. Kesian dekat Minta maaf. Lukman, sorry Lukman. Dia bangun-bangun tidur. Dia kata, nah, kalau aku prank Lukman, boleh tak? Lukman, juga lah. Oh, ya mana Copyright. Sini. Sini. Inilah pujuk. Lukman. Pujuk lah band memo. Ya, hantar expect kata dia prank. Hantar dalam kereta dia kata, aku harap dia prank bodoh. Aku harap sana dia prank. Dia dah prank apanya? Macam bangun aku pun tak ada. Dia sudah pesan aku semalam. Saya jangan balik ni Grab. Okey. Dia suruh kasi pesan aku pun. Aku terbangun dia pagi. Benar, bilang kau aku prank Lukman lah. Sebenarnya Lukman terus kena cakap. Oh, bala-bala terus dia pergi chat kau. Dan kau chat tu, kami berdua di rumah. Tengah nak make up. Make up. Kau nak make up siapa? tahu dah aku muka tu sia ni. Aku nak make up di belakang ni. Cek manja sia. Panjang dia chat aku. Pasal dekat Tuna, dekat aku. Lumeh bang, aku duk marah-marah Lumeh senyap tadi. Aku duk menyepek kamu lagi kata. Tapi dia datang tu dia chat aku. Dia chat aku, kita datang sama-sama. Buat sama-sama lah. Ya, kita dalam sini. Mari kita. Kau angkat dah. Aku tanya Lukman, kau angkat apa modal? Dia cakap kau tak angkat apa, cik tadi fly. Lepas tu tengok dia jalan sambil dia cari apa? Padara. Kita menanya dia Grab cik, kita tak simpan kau tahu sebab dia kata dia boleh jadi Grab. Dia cakap bagging je dah. Dia buat apa? So Lukman besar. This is a prank. Takut tak? Okay guys, misalnya konten Faen kali ini. Nanti Faen pujuk Lukman, okay? Bye. Assalamualaikum. Faen minta maaf ya kalau macam Una habis bergaduh ke apa. Itu sebenarnya lakonan Faen yang suruh. Lakonan. So siapa-siapa director di luar sana kalau nak ambil saya jadi pelakon, boleh ambil saya. Okey. Habis dengan Lukman. Dengan Una. Selamat tolong berjaya bikin Lukman terpedaya, okay? Ria orang member. Kamera dari ni aku pasal. Bye. Dia tengok balik footage. Cek putih. Ya, footage tak nampak apa pun. Nampak kepala Lukman saja. Dah kan nak baiki macam tu je. Apa meh? Ingat hati manusia mudah-mudah. Meh, aku paling sikit je pun. Mu baru nak record tadi, tak usah record dia. Tak payah sebab tadi kau marah. Aku takut record time kau marah meh. Kenapa? Aku lah ni kurang dah percaya kamu. Wih, Kurang ini persen. semua api punya prank. Hey, dah kurang persen dah. Kamu gila orang cek panja-panja kot.